Belum apa-apa guys. Kita dah dikacau guys. Yang belum buat dulu rumah naik. Guys, belum rumah dah naik guys. Itulah tak tahu ni. Kuat lah tu. Okay guys, bye bye guys. Saya nak balik dulu guys. Diorang dua bawa live. Bunyi lain macam guys. Jaga diri guys. Thank you siap. Ina. Thank you Ina. Okay guys, pada malam ni kita datang balik ke tempat yang pernah kita datang, di lokasi limau kita hilang. Okay, sebab apa saya nak datang ke sini? Sebab tasiknya dah diganggu. Diorang ada keluarkan barang-barang yang kat bawah tu, tanah-tanah semua keluar. Dia nak bikin lagi dalam tasik ni. So tempat ni dah, orang cakap tu, dia diganggu lah. Benda-benda yang diam kat dalam air ni semua dah dikacau. Itu pasal lah. Tu bunyi cengkut. Katak kan? Tapi takkan ke atas, kat darat. Tapi bunyi-bunyi kayak gitu tu biasa kunti juga kayak gitu. Ha? Kunti biasa kayak gitu juga bunyi. Ya, macam-macam boleh. Bunyi macam kamu pun boleh. Okay guys, tapping guys, genapkan 50 lagi. Kita masuk. Okay guys, yang kita berbual yang minggu lepas. Kacau lah, banyak sangat bunyi lah. Okay guys, John 2 stay saya jalan dulu. Saya dah tak boleh angkat. Tak tahu kak cik, kita tak tahu bunyi apa ni. Macam yang tadi saya cakap kan, saya ada berbual dengan kak cik semalam agaknya, yang saya nak datang tempat yang limau hilang, kerana saya nak ambil balik itu limau. Nak minta balik lah. Tahu apa kak cik cakap? Kak cik bukan cakap, dia ketawa. Ha dalam itu WhatsApp. Manalah dia nak kasih balik, dia dah lari. Anyway guys, yang minggu lepas punya kejadian tu, yang kita bikin live tu, Alhamdulillah Rainbow dah dapat percaya benda-benda yang di sebelah. Tak percaya tanya ini dua. Pasal dia, apa dia cakap? Saya bukannya takut, saya cuma nggak kuat. Dia dah bawa lari kan, itu yang limau kita, limau yang hilang tu. Okey, malam ni kak cik, saya tak ada pakai limau. Pasal apa? Saya takut dia orang ambil tu limau lagi. Kita pakai bumi.
Ini malam kita akan pakai bumi. Okey. Sebab apa? Bumi sini dah diganggu ni. Dalam tasik ni dah diganggu. So saya tak ada pakai limau. Kita akan pakai bumi. Jika bumi ni izinkan, insyaAllah lah. Cepat guys, ada apa-apa nak tanya lagi? Nak tanya-tanya lagi. Dah tak masuk frame ah? Masuk anda. Tak takut tapi hanya tak kuat. Apa beza? Kacik pun faham juga. Kacik pun faham. Betul kacik, dia cakap gitu kacik. Dia kata sebenarnya dia tak takut tapi dia tak kuat. Tapi Alhamdulillah kita kasih dia faham tentang memang adanya makhluk kat sebelah tu. Sekarang dia memang percaya. Berapa hari lepas ni, 4 hari lepas lah dia jumpa saya. Dia kata memang saya percaya sekarang. Kalau dulu saya kurang yakin. Memang jangan cakap jangan ada nampak gini-gini, tapi saya tak percaya. Oleh kerana dah ikut kita kan, satu kali je tu, Alhamdulillah dia dah percaya. Amin. Terima kasih Sis Ina. Cuma itulah, dia kata dia tak kuat. Dia tak takut. Dia tak takut tapi dia tak kuat. Dia tak takut. Tak kuat. Cuma saya ada tanyalah, malam dapat tidur ke apa semua kan. Dia kata Alhamdulillah boleh lah. Pasal dia pun tidur ramai-ramai. Kalau tak tidur seorang kan. Yang belakang wajahnya seperti takut. Yes, pusaka alam. Kita tadi duduk kat sini dah macam-macam ada bunyi besi sama besi terlentak pun ada. Besi sama besi terlentak, kemudian adalah entah apa macam-macam bunyi guys. Dan poster kat sini gelap je kan. Tangan kita pun tak nampak. Bukan belakangnya yang takut. Saya pun dah mula takut ni. Okay guys, tapping lagi guys. Genapkan 50k kita akan jalan. Lagi 26. Ni kita nak tenang-tenangkan kita punya diri kita, nak adjustkan. Kanda tengok kata bunda kanda. Oh, betul lah. Dia takut. Bukan takut tapi dia tak kuat. Apalah Rainbow tu. Nama Rainbow. Macam nama power tapi kalau aku dalam live tu macam-macam doa je baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Wati. Waalaikumsalam Wati. Thank you for joining Wati. Bukan rainbow tapi rainbow. Bukan rainbow tapi rainbow. Rainbow tu lah. Pelangi. Guys, belakang ni adalah jalan raya guys. Tapi itulah dia punya jalan tu kan satu Boyan dan Konoha. Marina Chandra. Boyan dan Konoha. Konoha. Saya ulang lagi sekali guys Waktu saya ambil kita punya duck, orang rumah je keluar. Orang rumah je tahan je tau, tak kasi keluar. Tapi saya kata tadi ini dia punya kerja. Terpaksa dia punya rumah lepaskan. Kitty kat dalam bilik kena kunci. Saya cakap dengan orang rumah je, tolonglah, ini kita bikin live 1 minggu sekali je, bukan tiap-tiap ini. Untuk apa orang cakap tu, untuk kasih orang cakap tu, dia pun takut hilang. Nanti kalau dia dah bani, dia dapat jaga balik bini kan. Rumah
Dia kata okey lah, dia pun buka, lepas. Jadi dua-dua ni lepas. Kalau kanda Ha? Kalau kanda Hilang terus. Saya tak ada orang jaga, tak ada orang ambil tahu. Jadi tak kisah. Tu suara orang tu jauh sana. Kayaknya orang ini. Orang dekat motor. Itu tak motor ni. Ini motor tak apa-apa. Saya guys, sedih tau guys. Saya betul sedih. Saya keluar pun tak ada orang ambil tahu. Saya balik pun tak ada orang ambil tahu. Saya makan pun tak ada orang ambil tahu. Saya tidur pun tak ada orang ambil tahu. Kesian saya. Tapi kalau ini dua, tengok nak keluar kena tahan. Bayangkan dia dah keluar, orang rumah je tak tahan, minta. Kitty kena kunci kat dalam bilik. Hei, susah betul. Kalau tidak, kita 1 jam lagi tadi dah ini dah. Baguslah kan dia tak terkongkong. Tapi Kak Cip sedih, Kak Cip makan pun masak sendiri Kak Cip. Aloh, kesian kan dia. Si Sina boleh tolong masakkan. Bila masa saya lapar. Kopi. Kita samalah kan. Oh, pusaka alam pun sama Itulah. Sedih betul Kesian kan dia. Sekarang boleh lah ketawa. Kau masuk dalam kondisi siap lah. Nanti saya pas dalam skrip kan dia. Tapi nak ayam bakar Ayam bakar baguslah untuk kanda. Kanda pun bukan makan banyak. Tak, sekarang saya dah makan banyak. Minum pun banyak. Makan banyak, minum banyak. Hidup dalam kesepian. Kalau si Sina nak hantar, jangan lupa pakai skin screen lah. Tapi nak ayam panggang, kambing guling, kambing bakar, kambing kukus, kambing rebus, Semua. Kambing cincang, semua kambing. Kalau ayam tak nak kasih pun tak apa. Tapi saya suka kambing. Semua kambing. Guys, cepat guys, picit guys. Sampaikan 50 guys. Kambing plastik dengan getah bagus. Kena makan tak habis. Saya sate kambing saya suka. Pusaka alam memang saya suka kambing. Tapi kalau saya order, saya minta lemak-lemak je. Kalau isi saya tak suka sangat. Lagi enak Lemak je. Itu yang madu punya tu. Hui. Ambil je. Guys, lagi 20k guys untuk genapkan 50k. Bagus untuk orang-orang yang kesepian, runyak terus. Tapi benda saya, kalau saya sepi, saya panggil kucing saya. Bunyi nyari. Saya panggil kucing saya. Kucing saya lah temankan saya. Satu mak je, satu baby je. Come on guys. Sikit lagi.
Saya kalau sepi saya ke hidung. Kerana benda saya sepi, saya masuk hutan, saya nyamuk bersiul. Sering nyamuk bersiul. Tu anjing hutan, anjing liar. Tu kat belakang ni, depan ni. Depan ni hutan tau. Belakang. Okey guys, yang pernah saya ceritakan ni, kalau sepi cukit dangdut. Saya dangdut saya tak minat. Saya break dance. Saya suka kalau macam saya sepi, saya break dance. Tunggang langgang, kepala kat bawah, kaki kat atas, Putar-putar. putar-putar. Kepala kat bawah kan, putar, kaki terpusing. Kalau dangdut saya tak minat. Break dance, yes. Nanti kaki naik ke tangan tukar ke kaki. Mantap depan. Ha? Pipa anggun. Assalamualaikum warahmatullahi semua. Waalaikumsalam Kak Pipa Anggun. Waalaikumsalam Panggun. Hello Abang Kevin. Beltin. Ada bunyi macam sapu lantai. Oh, sapam. Oh, juga polis lagi. Tak, polis jam segini tak beroperate weh. Kan dia polis pagi. Tapi kan kawasan kat Marina ni, kan sikit hari dulu tiap-tiap malam polis spot check. Pasal motor banyak hilang. Jadi jalan sini juga. Itu yang berapa sebulan lebih tu tak keluar pasal ni. Takut kena ni soal jawab. Ayo guys, lagi 7k guys. Picit-picit. Kalau bahasa Malaysia, tapi kalau bahasa Indonesia tap-tap. Ini kata Tekan-tekan. Ditekan-tekan layarnya guys. Guys, kupu-kupu guys. Kupu-kupu putih. Kupu-kupu warna putih guys. kan. Oh, Kayak ada yang hah? kayak ada yang Tu lah.
Lok kupu putih. Okey. Rozana. Okey. Saya masukkan dalam peti. Saya hantar sana. Apanya Anda boleh tolong saya tak? Boleh. Tapi kalau untuk masuk ke dalam ini, jumpa kaki kat sana tak boleh. Thank you ke Pipang, Sister Pipah Anggun. Dia sikit lagi je. Tolong suruh Katie ambil plastik, saya nak kentut. Pergi ambil plastik. Nak apa? Benda saya keluar. Bunyi lagi sapu lidi. Tak ada sapu lidi kan? Tak ada. Nah, betul dah. Mungkin itu kata yang Guys, depan kita ni adalah tasik yang itu guys. Dah dalam. Dia dah kuat dalam. Tak tahulah sebab dia kuat kenapa. Mungkin dia nak tak ada air, ataupun dia nak cari harta kat dalam. Oh, dah 50k Oh, Alhamdulillah dah 50k lah guys. Lambatkan sikit lah tadi. nak masuk ke dalam sini agak. Okay guys, sebelum kita masuk, audio video okey? Audio video okey? Audio video semua okey? Okey, alhamdulillah. Thank you Ina. Okey. Tadi kalau tapping lambat-lambat sikit kan bagus. Kita masuk lambat. Kalau tak kejap 50k tak masuk terus. Baik keluar. Kita tombol ni. Kunci tadi dah sama kan? Kunci ada. Kunci kat sini. Okay guys. Kita akan jalan. Yang pertama, doakan kita bertiga selamat masuk dan selamat keluar. Dan hopefully kita dapat sesuatu. Untuk dapatkan limau yang lama tu mungkin tak akan dapat. Tapi kita cuba minta lagi. Memang saya dah minta beberapa hari lah yang sudah. Dan ini dah sampai lokasi yang tempat saya minta. Dan kita akan bermain di tempat yang sama juga. Limau tu hilang. Cuma nanti kita akan pergi lebih dalam. Tempat ni lebih dalam, di atas bukit yang tak pernah orang masuk. Hanya orang gila yang masuk. Tapi oleh kerana saya tak boleh tunggu di tempat yang limau tu hilang, biar urusan dia sama yang permintaan kita tu lah. Biar dia sama dia bantu kita. Dan lagi satu, sama-sama gila kita kan. Lagi satu, tempat yang kita nak masuk ni guys, tempat yang sebelah dalam ni, pernah ramai orang pernah nampak daripada luar. Orang nampak lembaga tinggi besar hitam.
Dan tempat situlah kita masuk. Dan saya pernah bawa dulu sekali, dah lama, about few years ago, saya ada bawa dalam 8 budak datang sini. Pasal budak-budak ni semua nak tahu betul atau tidak ada benda-benda gitu. Waalaikumsalam Dewasa. Thank you for joining Dewasa. Thank you. Budak-budak yang ini selalu cakap, pakcik, saya nak tengok benda-benda ini, benda-benda gini. Saya bawa 88 datang. Dan saya suruh dua masuk. Semua keluar dengan muntah-muntah. Masuk dalam sikit, keluar. Semua tak boleh tahan. Ada yang ternampak ini, ternampak itu. Ada nampak cipun, lembaga hitam, hantu galah. Ramai orang. Bila dia orang keluar, dia orang muntah-muntah. Dia punya video saya ada lagi simpan. Dan dia muntah. Bukan satu orang muntah tau. 8 orang tu, cuma satu yang tak muntah. Yang 7 muntah. Yang satu tu kenapa tak muntah, pasal dia tak nak masuk dalam. Dia dah jalan 2-3 tapak, dia patah balik. Dia kata dia tak berani. Dia je yang okey, tapi yang lain semua muntah-muntah. Okey guys, kita akan bergerak guys. Sabar guys, saya pusingkan lampu. Tengokkan tempat ni. Kita nanti siap ini battery charge. Okey kan. Buat baik dengan benda yang kat dalam ni. Tak jalan juga. 2 kali saya datang. Yang ketiga kali saya datang, baru kita berdamai. Inilah dia ni. Dan ini sekarang ni makin dalam. Nampak tanah-tanah daripada dalam sini. Ini kalau kita campak dak dekat dalam, tak timbul. Walaupun dia boleh, biasakan dak boleh jalan atas saya. Tapi dia ni kalau dekat sini, dia tak akan jalan dalam air, terus termasuk, kena sedut. Mata halus aku nampak. Alhamdulillah. Okey guys, dah tengok, dah nampak. Yang kat dalam air ni, memang dia dah kenal saya. Jadi kita dah berdamai, dah berkawan. Cuma yang dekat bukit atas ni, macam tak kenal saya lagi. Kita belum berdamai. Itu pasal kita punya limau dicuri satu. Okay guys, kita berangkat sekarang. Okay, let's go. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim.
Sulaiman kat dalam ah. Okay, let's go. Batu. Ya. Salamun ala nuhin fi alamin. Salamun ala nuhin fi alamin. Salamun ala nuhin fi alamin. Salamun ala Sulaiman fi alamin. Salamun ala Sulaiman fi alamin. Salamun ala Sulaiman fi alamin. Assalamualaikum ala Sayyidina Hidir alaihi salam. Assalamualaikum ala Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Assalamualaikum ala Sayyidina Hidir alaihi salam. Assalamualaikum ala Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Assalamualaikum ala Sayyidina Hidir alaihi salam. Assalamualaikum ala Sayyidina Ali radhiyallahu anhu.
Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa atu muslimin. Allah. Jangan lalu alaihi wa aku jaga putih di depanku. Aku hanya engkau jadi lawan. Kau tidak melawan aku. Cukup kau. Berdoa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayna wa bailai solihin. Guys, tengok guys pokok. Guys, tengok pokok guys. Tunjukkan pokok. Pakai lampu kecil. Kasih kuat. Okey dah. Apa kan dah? Okey. Okey kan dah. Assalamu alayna wa bailai solihin. Wahai penghuni, penduduk, penjaga dan penghuni di sekitar sini, aku ucapkan Assalamualaikum kepada kalian yang beragama dan beriman seperti kami. Dan jika tidak, aku ucapkan hai, kami datang. Kedatangan kami di sini ingin melihat dan mengambil tahu di kawasan kalian. Maka
jika kalian sudi, sahidkanlah diri kalian di depan kami. Kami bukan ingin bermusuhan dan kami juga bukan ingin membuat kalian menjadi kawan kami. Apa yang kami inginkan hanya ingin melihat suasana sini malam ini. Dan jika kalian sudi, sambutlah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, tengok kawasan ni satu macam punya zoom apa tu? Adik masih ingat lokasi yang limau hilang tak? Lokasi limau hilang kat sana tak? Kat sana. Kita Itu kan tu. kita butuh sesuatu kat situ, kita tinggalkan itu menghibur, kita masuk dalam. Yang limau hilang kat bawah sini. Kat sini kan dia. Ini batang kayunya ni. Okey, apa tu? Kita ke sana. Kita cari satu lokasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai penjaga penghuni, di mana tempatnya? Ujung sana bunyi kuat sekarang ni. Sejak dah keluar lubang ni. Wahai penghuni, penjaga, di mana tempatnya? Inilah tempatnya. Cuba dalam. Memang semut. Semut ni kena gigit sakit ni. Hidup. Okey, tak apa. Guys, kita akan bikin di tempat ni. Ambil satu. Terus sana. Tahu. Jangan seluruhnya pisau. Tak boleh buka pakai tangan. Sakit. Jangan seluruhnya pisau. Ada bunyi, ada apa diam je. Sedang. Kita kasih dulu.
Tengok dalam. Okay guys. Lilin pasang sini. Ni ghost ini music box. Okay, dah. Ini tanggi. Ini bakar satu paket, satu, tiga ni. Siap. Biar jauh sikit Satu sini, satu sana. Mana? Ni ibu sini. Allahumma salli ala Rasul. Sini. Di dalam. Ini burung hutan. Ini burung hutan. Yang pasang 4-4, yang 3-3. Datang sikit. Pating. Satu sini, satu sana, satu sana. Ni music box. Ini satu. Ini satu Satu. Okey.
apa guys. Sini. Situ. Situ dulu. Suruh lagi kat dalam. Ini suruh kat dalam sebelum nak tutup atas ni. Okay guys, tengok guys, screenshot guys, tolong screenshot. Dah screenshot, moderator tolong screenshot. Kalau dah cakap yes dah ni.
Cuba saya dulu. Kan saya nak cek itu. Masih tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna syiriyat bihil jibalu au kutiyat bihil ardiyu au kulima bihil mauta balillahi amru jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna syiriyat bihil jibalu au kutiyat bihil ardiyu au kulima bihil mauta balillahi amru jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna syiriyat bihil jibalu au kutiyat bihil ardiyu au kulima bihil mauta balillahi amru jami'an. Allahu akbar.